hari ni kita berada dekat Taman Dinosaur. Dengar suara dia. Taman Dinosaur dekat mall, dekat rumah aku je ni. Mujurlah dinosaur ni, tak pernah lepas dari rumah aku. Actually this is the bahagian luar lah, bahagian luar dia. Aku tak masuk lagi kat dalam, tengok mungkin ada apa-apa, macam ada apa, kereta api apa kat dalam tu, nanti kita tengok check dia orang dulu. Dia orang dah tinggal kita orang ni. Mana akak? Mana mama? Nanti kita dengar suara ni. Kita kena makan dengan dinosaur. Okay, ni dia tempat dinosaur ni. Actually aku rasa kan tempat ni dia tak berapa terjaga sangat. Dia macam ada kotor-kotor sikit daun tu mungkin, ataupun mungkin dia belum blow lagi lah. Kalau tak mesti dah teruk kan tempat ni kan. Macam mungkin lagi ni, mungkin hari ni dia belum buat pembersihan kot. Sebabnya dekat sini masuk pun free. So tak ada kena charge kenapa, jadi tak nak komen lah kan. Okay, dalam tu berbunyi-bunyi tu. Okay, kat dalam tu actually ada macam tempat macam fun fair ke apalah. Kau nak masuk dalam tu kena bayar RM50. Nanti dapat tengok lah kot. Nantilah aku tengok kalau kita bawa masuk ni sekitar-sekitar dia. Apa sosok ni? Oh, telinga matin. Airah, tak takut ke? Push. Jangan nanti dia tempat makan ni nanti. Kita minum air kat situ malam-malam. Wah, T-Rex tu. T-Rex tu gerak tu. Kamera aku pula yang gerak-gerak. Wow. Oh, ni macam raptor je. Okey. Wah, ini dinosaurus yang makan sayur tu kan? Era tu bukannya Era suka ke dinosaurus? Oh, rupanya ada beberapa yang boleh bergerak dinosaur ni. Tadi aku nampak macam T-Rex dia bergerak kan. Dinosaur ni pun bergerak. Tu mana gerak dah yang besar tu. Mulut dia. Dia berhenti pula gerak. Yang kat luar ni kalau jengking, apa lagi, libet ular apa ni, libet laba-laba, apa belalang pun ada. Ini kena dinosaur ni. Alamak, kita nak kena bijak.